Sini berita yang amat menarik yang mana Sport Toto langgan sukuk wakalah 25 juta pada kadar keuntungan 7% tahun. Kalau korang dengar berita ni apa kata korang? Apa komen korang? Baguslah, at least dia sedar bahawasanya pelaburan Islam ini banyak benefit dia. Ataupun mungkin ada di antara korang ambil kesempatan lah tu. Lepas tu mungkin ada di antara korang yang mungkin aku tak tahulah, mungkin lebih orang kata detail lagi kan dari segi pemikiran dia kan. Habis circle rolling investment orang kata di dalam dunia pelaburan Islam yang mungkin ada kena tempiasnya kepada orang kata orang Islam kan untuk apa orang kata mendapat keuntungan itu akan bercampur aduk dengan orang kata wang-wang yang orang kata tidak mematuhi syariah lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. So, dari segi apa yang aku cakap tadi, mungkin ada di antara korang pakar dalam orang kata dalam hal-hal ini lah. Tapi berita ini tidak bermaksud Sport Toto itu adalah orang kata bila dia dah invest kan, dia dah masuk dalam ataupun langgan sukuk wakalah ni, dia jadi Sport Toto patuh syariah. Tidak, dia tetap Sport Toto. Dia tetap orang kata apa panggil lah, ejen nombor ramalan, benda yang haram lah. Dia tetap haram. Cumanya dia ambil kesempatan bila benda ini dibuka kepada sesiapa sahaja, maka benda itu diambil kesempatan disebabkan keuntungan ataupun pulangan itu orang kata lebih menarik berbanding konvensional lah. Jom aku nak baca paparan. Dia ada paparan ini dekat Star, tapi di English kan. Bila English ni kita baca dan kita tak faham. Tapi kita baca je lah yang dekat dagangnews.com ini. So dia dalam bahasa Melayu, mudah untuk kita faham lah. Jom kita. Okey, Sport Toto Berhad yang antara perniagaan teras kumpulannya ialah operasi ramalan nombor berlanggan nota jangka sederhana Islam IMTN berstruktur sukuk wakalah bernilai 25 juta yang diterbitkan sebuah syarikat berkaitan dengan kumpulan Berjaya. Langganan itu dibuat menerusi anak syarikat milik penuh Magna Masudi Sdn Berhad pada 14 Ogos 2026 membabitkan IMTN bernilai nominal 25 juta yang diterbitkan BGRB Venture Sdn Berhad menurut pengumuman Sport Toto kepada Bursa Malaysia hari ini. BGRB Venture ialah anak syarikat milik penuh Berjaya Hartanah Berhad yang seterusnya dimiliki sepenuhnya oleh Berjaya Property Berhad, dahulunya dikenali sebagai Berjaya Land Berhad. Sukuk berkenaan menawarkan kadar keuntungan tetap 7% setahun dengan pembayaran keuntungan setiap 6 bulan. Kadar itu bersamaan kira-kira 1.75 juta setahun berdasarkan nilai langganan 25 juta ringgit. Sport Toto berkata langganan tersebut memberi peluang kepada kumpulan untuk mengoptimumkan penggunaan dana dalamannya dengan melabur dalam IMTN yang menawarkan kadar pulangan tetap lebih tinggi berbanding penempatan deposit konvensional. Program sukuk sehingga 1 bilion yang mana saiz 1 bilion dengan IMT pertama diterbitkan pada 12 Ogos 2020. Setakat ini, BGRB Venture telah menerbitkan IMTN dengan jumlah prinsipal 557.45 juta menerusi 12 tranche. IMTN tersebut tidak diberi penarafan dan tanpa cagaran, manakala Berjaya Hartanah bertindak sebagai penjamin. Setiap IMTN mempunyai tempoh setahun dari tarikh terbitan dengan pilihan untuk diperbaharui sehingga tarikh matang akhir program pada 11 Ogos 2119. Kenanga investment Bank Berhad bertindak sebagai penasihat utama, penasihat syariah, pengatur utama, pengurus utama dan ejen kemudahan bagi IMTN berkenaan. Langganan 25 juta ringgit itu dibayari menggunakan dana dalaman Sport Toto, kemudian itu tidak mengambil alih sebarang liability termasuk liability luar jangka ataupun jaminan susulan transaksi tersebut. So mungkin nanti akan adalah penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan permulaan aku punya video tadi.
kebarangkalian, kemungkinan dan persoalan yang timbul kan bila melibatkan orang kata investment melibatkan Islam punya ni kan. Takutlah seka-seka duit tu dia akan bercampur-campur kan, kita akan mula ragu-ragu dengan pelaburan Islam ni sebab dia dah ada pelaburan orang kata bukan Islam ataupun benda yang haram ni, kita anggap dia haram sebab dia bukan dia masuk dekat situ dia jadi automatically syariah semenuhnya. Tak ada pun syariah yang boleh nak tukar convert dan sebagainya. Tak, dia tetap haram, tetap haram. Benda haram, duit haram, tetap duit haram. Tapi mungkin ada penjelasan lah daripada orang yang orang kata berautoriti untuk menjelaskan lebih lagi lah mereka yang ini yang sebagai penasihat utama, patuh syariah, kan, ustaz-ustaz, pengatur utama, pengurus utama dan ejen kemudahan dan sebagainya lah yang lebih orang kata confident boleh menjelaskan perkara ini. Mungkin akan ada dekat social media dan sebagainya lah. Macam mana pun itu your responsibility, tanggungjawab anda memegang, memikul perkara ini supaya kita ini tidaklah fikir pasal benda-benda yang melibatkan syubha-syubha ni dan sebagainya lah. Apa kata korang dalam hal ni? Mungkin korang lebih expert daripada aku just baca je lah macam biasalah, just saja sembang kan. Komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Faizuan, Assalamualaikum.